Salam semua, Cikgu Surya ada di sini lagi untuk menjelaskan soalan. Hari ini, mari kita terus kepada soalan itu. Biasanya ada 56 orang, sepertiga perempuan. Suku budak lelaki pergi. Berapa pelajar lelaki dan perempuan dari 40 pelajar itu? Bila semak soalan, perhatikan jumlah orang 56. Umumnya, mereka dibahagi perempuan dan lelaki. Ini orang, benda dan peristiwa. Semua bilangan orang yang terlibat tidak boleh terlepas pandang. Dalam kumpulan ini ada perempuan dan lelaki, jadi bilangan perempuan dan lelaki ialah 56 orang. Untuk perempuan, bilangannya dibahagi 3, satu bahagian telah pergi, jadi tinggal 2 bahagian. Untuk lelaki, 1/4 telah pergi. Bilangan lelaki dibahagi kepada 4 bahagian. Penyebut anggap lelaki 1 unit. 1/4 telah pergi, dari 4 bahagian 1 telah pergi. Lelaki tinggal 3. Jadi bila faham maksud bahagian ini, soalan ini mudah diselesaikan. Guna gabungan nombor dan bentuk, mari lukis, mari lihat. Perempuan. Terdapat 3 orang perempuan sahaja semuanya. Memang. Tak salah pun. Seorang budak lelaki boleh dibahagikan kepada 4 bahagian. Baguslah kita bahagikan kepada 4 bahagian. Kemudian kita tahu bahawa bilangan orang yang disimulasikan ditambah dengan bilangan kanak-kanak lelaki adalah sama dengan bilangan orang biasa, iaitu 56 orang. Boleh faham? Okey. Jadi, bagaimana dengan setiap segitiga di sini? Apakah pecahannya? Ia mewakili satu triga. Betul ke? Kerana ia adalah satu daripada 3, ia mewakili satu triga. Jadi, logik yang sama berlaku. Budak-budak dalam 4 bulatan itu boleh dibahagikan kepada 4 kumpulan. Setiap bulatan mewakili 1/4. Baiklah, kalau begitu. Mari lihat bagaimana soalannya. Jadi 1/3 daripada kanak-kanak perempuan. 3 bahagian daripada perempuan itu tinggal. Jadi 1/4 perempuan tinggal itu sebenarnya maksudnya 1/3 daripada perempuan dan 1/4 daripada lelaki pergi. Apa yang berlaku seterusnya? Masih ada 40 orang lagi, maksudnya sebelah ini, jadi berapa banyak yang tinggal? Tinggal 40. Ini mudah difahami. Masalah ini mudah diselesaikan kerana bahagian ini lelaki. Satu per 3 lelaki serta 1/4 perempuan serta 1/4 lelaki bersama dengan 56 tolak baki 40. Jumlahnya 56, jadi tolak itu tinggal bilangan pelajar yang pergi. Tinggal 16 pelajar lagi. Seramai 16 orang pelajar telah keluar. Okey, dapat faham? Mari kita lihat semula. Yang ini, segitiga dan bulatan, mewakili 16 orang pelajar. Segitiga dan bulatan mewakili 16 pelajar. Bulatan dan segitiga juga mewakili 16 pelajar. Bulatan dan heksagon juga mewakili 16 pelajar. Tinggal satu bulatan, bermakna 16 ini di sebelah sini.
Ada 3 kumpulan 16. Kemudian kami tambah bulatan sama dengan 56. Jadi, ada 56 pelajar. Berapa besar bulatan ini? Jadi, bulatan yang tinggal adalah sama dengan jumlah 56. Tolak 16 pilihan setiap kumpulan. 3 kumpulan, jadi 56 tolak 48 ialah jawapannya. Satu bulatan sama dengan 8 pelajar. Ya, maka kita boleh mendapatkannya. Satu bulatan ialah 8 pelajar. Berapa budak lelaki? Ini mudah, kita sudah tahu. Nah, lelaki mempunyai 4 bulatan? Ya. Lelaki mempunyai 4 bulatan. 1, 2, 3, 4 ialah 4 bulatan. Bukan, ia di sini, 4 budak lelaki. Baik, jadi apa jawapannya? 4 orang. Ketinggalan 8. Itu bersamaan dengan 32 murid. Oleh itu, terdapat 32 orang lelaki. Sebaik sahaja kami menemui lelaki, lebih mudah untuk mencari perempuan kerana kami sudah mengetahui jumlah orang. Bilangan orang, ia sama dengan jumlah orang tolak bilangan budak lelaki. Itulah bilangan gadis yang tinggal. Ada 24 gadis, jadi kita boleh kira. Anda faham? Sila like dan follow. Jangan lupa kongsikan video ini supaya lebih ramai boleh belajar bersama.